waktu saya buka kedai yang datang tak ramai pun. Tapi semalam saya cakap saya nak tutup kedai ni, ramai pula duduk DM tanya peti ais jual berapa, freezer nak jual berapa. Korang jangan tanya, korang datang je on the spot. And then kita bincang terus. Sebab tak guna you duk tanya kat dalam social media, DM saya tak guna. Sebab barang ada satu je, yang DM berlambak. Macam mana saya nak buat pilihan nak jual kat siapa? Kalau korang betul-betul serious buyer, just come over and we bincang harga. Lagi satu pasal kerusi meja, saya tak cakap nak jual sebabkan saya kena tanya Marcel dulu. Maybe dia nak take over, dia nak berniaga pula, berniaga makan. So kalau dia nak, obviously saya akan bagi kat dia lah. Lagi satu, hari ni tak ada air. Tak ada air, macam mana nak niaga? Air macam ni. So hari ni 20 Mac kedai tak buka sebab tak ada air. Datang esok